Kaman main tadi, dia tengok kat luar dia hari ni. Comel ni. Hai. Comel dia. Kita tengok macam-macam di kucing. Welcome to Meow Donald. Cik nak order apa? Aiskrim? Habis. Nasi goreng? Habis. Saya je order. Oh yeah. Oh yeah. Okey cup-cup, Assalamualaikum hampa. So sebelum hampa nak sambung video ni, kami nak share sikit tentang video yang hampa tengok tadi tu. Tadi hampa tengok ada kucing-kucing dekat kedai kan. Kami nak share sikit kepada hampa yang duduk dekat area Putrajaya. Hampa yang ada belah kucing, hampa boleh lamai dekat kedai kawan kaman ni. Support kedai kawan kaman ni. Dia baru je buka. Sebelum ni dia buat dekat rumah dia, dekat prison sebelah. Kenyang pun boleh makan doyan. Okay, so sambil-sambil tu Kaman nak share lah tentang perniagaan member Kaman ni. Nak minta apa tolong support dia, okay. Sebelum ni dia bertapak dekat rumah dia sendiri dekat prison sebelah. Tapi lah ni dia dah buka kedai. Kedai dia terletak dekat jalan P9G7.
PG9. Nanti kami tunjukkan lokasi dia. Ada sediakan banyak perkhidmatan yang bagus lah untuk kucing-kucing hampa. Dia ada buat hotel kucing, dia ada buat grooming kucing. And then kalau hampa nak beli kucing pun boleh hampa, sebab dia ada banyak kucing yang dia nak jual. Kucing yang dia bela pun dah. Kami saja je main dekat rumah dia sebab kami nak tengok kucing-kucing tu. Kami nak main dengan kucing-kucing dia. Dia dah banyak hari dah panggil kami pergi dekat rumah dia, pergi lepak dekat sana, dekat Putrajaya. And then kami dah pergi dah, kami dah balik dah. Video ni dah lama dah, so kami nak promote kat hampa sebab alang-alang dah nak dekat raya ni, okey. Kepada hampa yang nak balik kampung, mestilah kebanyakannya orang yang duduk dekat area Putrajaya ataupun kawasan Cyberjaya ke, ataupun yang berdekatan. Kalau hampa nak tinggalkan kucing dekat rumah, hampa takut kan, balik kampung rasa macam susah sikit kan. Daripada hampa tinggal kat rumah, better hampa boleh pergi tinggal kucing hampa dekat kedai kawan kamar tu, sebab dia sediakan perkhidmatan hotel kucing. Dia jaga kucing elok, hampa siap pergi mandi lagi, tak payah duduk susah-susah kan hampa. Ada orang tolong jaga kucing hampa, so hampa pergi hantar je kucing hampa dekat kedai dia. Kedai dia cantik gila, memang lawa, selesa lah untuk pelanggan-pelanggan yang datang, untuk yang main dekat kedai depa. Memang dia jaga elok, servis semua elok. Bilik-bilik kucing dia tu kan, okey, macam apa tengok kat dalam video ni. Okey, siap ada bagi mandi, bagi grooming lagi semua. Dia ada sediakan package dia lah. So hampa boleh direct WhatsApp dekat nombor di bawah ni, okey. Ataupun hampa follow dekat TikTok dia Rasha Home Pet, dekat Instagram depa Rasha Home Pet. Okey, nama depa Rasha Home Pet. Sambil-sambil kami edit vlog, lepas tu kami baru teringat kata kami kena promote kedai dia ni, sebab kedai dia ni bagi kami dapat tengok kedai dia memang kalau kami kerja dekat kawasan Putrajaya, memang kalau kami nak balik kampung pun memang kami akan tinggal dekat kedai dia. Dia jaga elok kucing dia. Dia pun salah seorang pecinta kucing, okey, pecinta si bulus ni. Memang tengok cara depa jaga memang bagus. Depa punya servis depa, cara depa layan pelanggan-pelanggan depa. So hampa boleh try. Okey, so jom kita sambung balik dengan vlog kami yang seterusnya. Dalam manja. British Shorthair, salah satu kucing favourite pada masa kini.
Banyak gila kucing hampa dekat sini. Kucing memang banyak gila hampa kat sini. So Kamal salah seorang yang suka kucing. Ni kedai ni dekat Putrajaya. Macam kita sedia maklum lah, ramai orang yang merantau kan, bekerja dekat sini. Musim-musim cuti pikat 50-50 nak bawa balik kucing kau, nak tinggal kucing kau macam mana. So dekat sini hampa boleh tinggal kucing hampa dan hampa boleh balik dengan tenang. Dan dekat sini macam-macam lah kucing yang dijual juga hampa. Dekat sini pun ada, hampa dekat belakang Kamal pun ada. Ni si comel ni, nampak tu, manja gila. Dia manja dia. Siapa-siapa dia nak beli kucing boleh main usha dekat sini. Keselesaan untuk hampa yang main dekat sini. Okey, manja gila ni comel. Okey, so jom kita tengok macam-macam lagi kucing. Kami akan tunjukkan dalam vlog ni. Okey, stay tune. Tua sikit kedai yang comel ni, kecil ni. Hampa masuk-masuk dekat ni. Okay, dia dekat level 3. Hampa buka-buka pintu ni, hampa akan nampak ruang sini. Keselesaan untuk customer-customer yang main. Kamu main tadi, jadi tengok kat luar dia hari ni. Comel ni. Tu, si kecil tu. Hotel kucing ni untuk hampa tinggalkan kucing hampa lah. Dia ada sediakan sangkap-sangkap. Nanti dia hampa boleh pilih murah je hampa. Harga murah-murah sahaja. Kucing yang dilepaskan dekat luar, semua ni dilepaskan. Ada yang diletakkan dekat dalam, sebab ada sebab dia sendirilah. Dekat belakang sana pun ada lagi kucing. Sekejap kita ronda. Baby. Ayan. Ate,